Skuad treble Kelantan tumbangkan legenda Selangor. Negara ke-18 dunia tunggu Harimau Malaya. Aksi persahabatan yang mencuri tumpuan ramai pada Sabtu menyaksikan skuad treble Kelantan menumpaskan legenda Selangor di Kota Baru. Pertemuan di Stadium Sultan Muhammad IV dinantikan oleh ramai peminat bagi mengimbau kembali aksi bekas bintang Kelantan serta Selangor yang pernah menjadi seteru hebat suatu ketika dahulu. Barisan pemain tidak kurang hebatnya apabila Kelantan telah membawa bekas peledak import, Dickson Wakaema tatkala Selangor dibarisi pemain-pemain seperti Razman Roslan dan Forkido. Walaupun hujan lebat di Kota Baru, namun itu semua bukan penghalang buat para peminat memenuhkan stadium seawal jam 5 petang bagi menonton pertembungan yang julung kali diadakan ini. Perlawanan berlangsung cukup meriah dengan sorakan dan jeritan peminat yang begitu teruja melihat aksi pemain yang pernah mewarnai saingan Liga Malaysia beberapa tahun lalu. Keputusan berakhir dengan kemenangan tipis 4-3 memihak pasukan X Kelantan ke atas skuad X Selangor. Negara ke-18 dunia berpeluang untuk menjadi lawan Harimau Malaya September ini. Malaysia terus mengatur langkah ampor dalam misi untuk menempah tiket ke pentas Piala Asia 2027 di Arab Saudi susulan kemenangan kedua pada peringkat kumpulan ke atas Vietnam dengan keputusan 4-0 di Stadium Nasional, Bukit Jalil. Hal ini selepas Harimau Malaya dikatakan bakal menyertai kejohanan CAF Nations Cup 2025 selaku pasukan jemputan bersama-sama Oman, 77. Kejohanan ini bakal bermula pada 26 Ogos hingga 9 September ini. Malaysia berpeluang untuk menguji beberapa negara handalan Asia Tengah dengan peluang untuk bertemu pasukan ke-18 dunia iaitu Iran masih terbuka. 8 pasukan dijangka menyertai CAF Nations Cup 2025, Uzbekistan, 57, Kyrgyzstan, 103, Tajikistan, 104, Turkmenistan, 142, Afghanistan, 160. Bekas penyerang Kelantan FC, Mohammad Gadar bakal kembali ke negeri Czech City One Kembang itu. Ini selepas wartawan Astro Arena, Fina Nasro memaklumkan bekas penyerang Lubnan itu akan menyertai aksi amal membabitkan legenda Kelantan dan legenda Kedah pada 27 Jun ini. Perkara itu turut dimaklumkan penganjur perlawanan selepas aksi membabitkan legenda Kelantan dan Selangor di Stadium Sultan Muhammad IV pada 21 Jun lalu. Selepas Dickson Wakaema, Mohammad Gadar tarikan seterusnya untuk aksi amal Kelantan Treble bertemu Kedah Double Treble pada 27 Jun depan, katanya di X. Aksi amal membabitkan legenda Kelantan dan Selangor menjadi tumpuan kerana kehadiran bekas peledak Nigeria, Dickson Wakaema dan bekas penyerang Liberia, Francis Forkido. Selain Wakaema dan Forkido, perlawanan turut diserikan dengan kehadiran legenda Harimau Malaya seperti Indra Putra Mahayudin, Razman Roslan dan Rudy Ramli. Legenda bola sepak Malaysia, Datuk Zainal Abidin Hassan ingin melihat negara itu layak ke saingan Piala Dunia. Hasrat itu dinyatakan beliau apabila mengulas tentang prestasi semasa skuad kebangsaan di bawah bimbingan jurulatih Australia, Peter Klamovski. Zainal percaya sekiranya skuad negara meneruskan prestasi mantap yang dipamerkan dalam dua aksi kelayakan Piala Asia 2027, tidak mustahil impian ke Piala Dunia boleh dicapai. Pengarah teknikal Immigration FC itu turut memaklumkan beliau tidak akan bersara sehinggalah Malaysia layak ke Piala Dunia. Saya takkan bersara selagi Malaysia tak masuk Piala Dunia, katanya kepada wartawan Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azam. Malaysia menerajui kumpulan F dengan 6 mata selepas 2 perlawanan. Skuad negara juga masih belum dibolosi dan memiliki rekod kemenangan 100% setakat ini.